Seterusnya, Jemaah Menteri telah diberikan sedikit taklimat terkini mengenai beberapa tindakan yang telah diambil tangkapan operasi penguatkuasaan yang melibatkan kesalahan penggunaan pas sosial bagi mereka yang masuk ke Malaysia tapi bekerja. Walaupun kemasukan mereka itu adalah atas sebab sosial, sama ada untuk melawat, untuk pergi melancong, tapi akhirnya rupa-rupanya ada elemen-elemen pekerjaan yang telah dikesan. Maka di pihak Kementerian Dalam Negeri, pagi tadi Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa dari tahun 2025 sehingga tahun ini, setakat pertengahan Januari, jumlah yang telah diambil tindakan secara keseluruhan adalah 54,791 orang yang telah diperiksa, yang telah diambil tindakan, 54,791 orang. Pada tahun 2025, jumlahnya adalah 51,100, manakala untuk 2026 bagi bulan pertama ini adalah seramai 3,691 orang. Ada dari segi breakdown ataupun secara lebih terperinci, ada daripada negara-negara tertentu, tapi untuk maklumat lanjut, rakan-rakan media boleh rujuk dengan Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang ingin ditegaskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing, pelawat-pelawat yang telah menyalahgunakan pas sosial ataupun kelonggaran dari segi pemberian visa untuk bekerja, mereka akan diambil tindakan yang tegas.